Dalam video ni aku nak highlight channel nakama kita yang bernama Daily Dose of Fun Fact. Dalam channel ni, dia banyak berkongsikan fakta-fakta menarik pasal kimia, pasal ikan paus, pasal burung, pasal kucing dan banyak lagi. Jom kita tengok satu video daripada dia. Did you know each cat has its own set of meows, chirps, and trills that they use to communicate with humans? Sure, cats purr when they're happy, but they also purr when they're scared or healing. It's like their own built-in self-care system. Sekarang dia baru ada 88 subscribers je guys. Jom kita support dia, kasih naik jadi 1000 subscribers supaya dia boleh dapat monetization daripada YouTube. Thank you so much guys for your support. Link channel dia aku tinggalkan di ruangan pin komen dekat bawah, dan kepada korang yang nak buat paid review dengan channel Kimis Converto, korang pun boleh PM aku juga, okay? Korang cerita je berapa bajet yang korang ada, kita kasih jadi. Oda akhirnya mempamerkan kekuatan sebenar Skopper Gaban setelah bertahun-tahun lamanya kita menantikan kemunculan sosok ini. Setelah sebelumnya, kita dapat melihat seperti apa kekuatan Silver's Relic selaku the right hand man of the Pirate King. Akhirnya, kali ini Oda tampilkan pula kemampuan yang cukup menakjubkan dari Gaban. Jadi adakah seperti Relic yang ditampilkan awal dulu ketika time skip yang menjadi sifu kepada Luffy, dan tempoh latihan Luffy bersama Relic itu menjadi tempoh 2 tahun time skip? Konsep yang sama juga akan digunakan oleh Oda untuk kali ini. Sebelum time skip, kita dapat melihat insan kesayangan Luffy telah mati, iaitu Ace. Dan sekarang juga kita dapat melihat insan kesayangan Luffy, iaitu Monkey D. Garp yang telah ditawan Blackbeard ditangkap. Adakah terdapat kemungkinan Oda akan mengulangi pola penceritaan itu, iaitu dengan membunuh Garp, seterusnya memulakan sekali lagi tempoh time skip, dan akhirnya Gaban akan mengisi time skip tersebut dengan mendidik Luffy? Pada aku, ini adalah sebuah persoalan yang menarik, dan dalam video ini aku akan menjawab satu daripada persoalan tersebut. So make sure korang tonton video ni sampai habis. Okay? Coming up in this video. Guys, ni adalah design aku sebelum ini. Ni design baju Liverpool. Yang ni pula baju Real Madrid. Untuk baju Liverpool ni, depan dia macam gini. Dan untuk baju Real Madrid pula, design depan dia macam gini. Untuk bahagian belakang, design baju Liverpool macam gini guys. Nampak tak? Untuk design Real Madrid pula, bahagian belakang dia macam gini guys. Dan dua lagi design Malaysia untuk Zoro dan Luffy. Dan sekarang aku dah keluarkan dua lagi design baru, design Barcelona dan design Manchester United. Jadi ke-6 design ni aku buka balik guys. Sehelai harga RM49. Kalau pembelian 2 helai ke atas, harga sehelai jadi RM45 sahaja. Apa lagi guys? Ajaklah kawan-kawan korang beli sekali. Korang kumpul order, boleh bantu Kimis Converto capai 200 sales baju. Tolong guys, aku tak pernah achieve 200 sale. So aku harap jasa baik korang macam Izlan ni. Dia cakap nanti saya bagi tahu bang, sebab nak ajak kawan order sekali. Aku pun yes. So kepada korang yang nak dapatkan baju ni, link WhatsApp aku tinggalkan di ruangan pin komen dekat bawah. Saga demi saga telah berlalu, dari East Blue Saga sehinggalah sekarang sudah tibanya Final Saga. Setiap saga ini menampilkan ciri khasnya yang tersendiri, dan apa yang membezakannya antara setiap saga adalah villainnya dan powernya. Evolusi kekuatan dan power yang ditampilkan oleh Oda makin meningkat secara drastik. Secara umumnya, kita pertama kali diperkenalkan dengan kekuatan Devil Fruit. Lalu perkenalan tentang power system ini tidak terhenti di situ, sehinggalah satu lagi definisi power yang cukup luar biasa didedahkan, iaitu Haki. Dulu kita sudah tahu Devil Fruit ada 3 jenis, iaitu Paramecia, Logia dan Zoan, dan demikianlah untuk Haki juga ada 3 jenis, iaitu Hau Shoku Haki, Busu Shoku Haki dan Kenbun Shoku Haki. Dan kita fikir ia hanya sekadar di situ, tapi peredaran zaman terus berganjak sehinggakan kita mendengar satu lagi jenis Devil Fruit yang tidak terkira kekuatannya, iaitu Mythical Zoan. Dan demikian jugalah dengan Haki. Ia hanya tak terhenti di situ, sehinggalah kita didedahkan bahawa setiap jenis Haki-Haki ini boleh diadvanskan. Dan inilah proses yang sudah pun dihadap oleh Luffy dalam mengadaptasi kekuatannya ke tahap yang tertinggi, bermula dengan Devil Fruit, lalu dengan 3 Haki yang diajarkan oleh Silver's Relic dan Rio di Wano. Tapi meskipun begitu, Oda mudah mematahkan kekuatan ini dengan mewujudkan satu lagi kemampuan baru yang ditampilkan oleh para Gorosei, iaitu regenerasi. Dan bahkan tak hanya Gorosei, anggota Holy Knight seperti Gunko sebelum ini dan terkini adalah Saint Somers juga memilikinya, dan membuatkan sebahagian kru Mugiwara sukar untuk mengalahkannya. Tapi tanpa diduga, dalam One Piece chapter 1148, Skopper Gaban mampu memotong tangan Somers sekaligus menghentikan penyembuhan atau regenerasi Somers ini. Dan disebabkan momen ini, sekarang sudah terbukti yang Gaban layak mengajar Luffy sesuatu untuk hadapi Gorosei dan World Government pada masa akan datang.
Sebelum ini ramai yang ragu dengan Gaban adakah dia layak mengajar Luffy disebabkan Luffy sudah pun bergelar Yonko dengan kekuatan Nika yang tidak terhitung kuatnya itu. Tapi sekarang semuanya sudah jelas kerana Luffy sebelum ini sangat struggle untuk kalahkan Saint Satan dan Gorosei yang lain, terutamanya Satan. Sebab beberapa kali Luffy menyerang Satan tetapi satu pun tidak memberikan kesan yang mendalam kepada Satan kerana pada akhirnya Satan masih sahaja mampu menyembuhkan dirinya dengan mudah tanpa sebarang masalah. Dan ia tidak terhenti di situ, lalu kita juga ditunjukkan dengan Saint Topman War Curie yang mempunyai kemampuan kekebalan yang pada aku sekarang ini kekebalannya itu melebihi daripada Kaido. Kerana even Luffy sendiri tidak mampu memberikan sebarang kesan kepada War Curie dengan Red Rock yang pernah digunakannya kepada Kaido yang dijuluki dengan gelaran The Strongest Creature itu. Sebaliknya Luffy sendirilah yang merasa kesakitan tersebut, dan even walaupun dalam Gear 5 sekalipun Luffy langsung tidak mampu mencederakan War Curie. So dari sini aku ingin buat kesimpulan yang setiap dari Gorosei ada ciri khasnya yang tersendiri. War Curie ciri khasnya kekebalan, Nusjuro kecepatan, demikian jugalah dengan yang lain. Jadi dari sini Luffy perlu upgrade kekuatannya, bukan sahaja kemampuan Devil Fruit Nika-nya, tapi Haki adalah yang terlebih utama. Ini sudah dibuktikan oleh Oda sendiri apabila Oda mensajikan kepada kita satu momen di mana Imeth telah pun menggunakan Haki Joy Boy, dan sekaligus efek Haki itu mampu mematahkan kekuatan form setiap Gorosei di Egghead Island. Dan sekarang Oda tayangkan sekali lagi kepada kita yang Gaban juga tanpa Devil Fruit mampu mematahkan kemampuan regenerasi dari Somers yang sebelum ini pada akal fikiran kita ia tidak boleh dihentikan. Cuma masih kita kena sedar yang Somers adalah Holy Knight dan tentunya kemampuannya itu masih jauh jika ingin dibandingkan dengan Gorosei, tapi itu still menjadi panduan kepada Luffy apa yang perlu dipertingkatkan olehnya selama ini. Dengan Relic, Luffy belajar 3 Haki secara perkenalannya. Pertarungan dengan Katakuri, Luffy belajar Advance Kenbun Shoku Haki, dan dengan Hyogoro pula Luffy belajar Advance Busou Shoku Haki. Dan di pertarungan menghadapi Kaido, Luffy sudah pun membuktikan yang dia mempunyai Advance Hao Shoku Haki. Tapi pada aku walaupun Advance Haki, tapi ini masih satu level yang tak tinggi, belum cukup jika ingin dibandingkan dengan Haki Shanks dan Ex-Crew Roger. Jadi di sinilah peranan Gaban untuk mendedahkan kepada Luffy satu lagi penguasaan Haki di tahap yang tertinggi, dan aku menggelarkannya sebagai Almighty Hao Shoku Haki. Untuk Advance Hao Shoku Haki sudah terbukti beberapa individu mampu menguasainya, tapi untuk level Almighty ini aku menganggarkan hanya ada beberapa individu yang menguasainya untuk saat ini, dan aku yakin di antaranya adalah Shanks, Gaban, Relic dan Garp untuk saat ini berdasarkan kemampuan yang didedahkan. Cuma sekali lagi aku nak klarifikasikan awal-awal yang gelaran Almighty Hao Shoku Haki ini hanyalah gelaran semata-mata dari aku, tapi level seperti itu sememangnya wujud, cuma Oda sahaja yang belum perkenalkan lagi. Dan aku juga nak disclaimer, gelaran di Almighty hanya selayaknya untuk Allah di Almighty. Sebab kalau dalam Naruto kita boleh nampak Almighty push daripada Pain kan. Jadi aku namakan ini sekadar gelaran sahaja. Please jangan judge keimanan aku disebabkan term ini, okay? Dan mungkin semasa Luffy train dengan Gaban nanti, rupanya pada waktu itu kita sedar Haki bukan sahaja di tahap advance, tapi ada satu lagi tahap yang lebih tinggi dan aku namakannya sebagai Almighty untuk sekarang. Dan level inilah yang ditunjukkan oleh Imes yang gunakan Haki Joy Boy di Egghead sebelum ini. Maybe Gaban taklah kuasai sepenuhnya, tapi cukup sekadar dia ingin ajarkan sebagai salam kenal buat Luffy seperti mana Relic sebelum ini. Dan setelah itu Luffy sendirilah yang akan kuasainya dengan pertarungannya yang akan dia hadap setelah itu. Jadi untuk statementnya di sini adalah for sure ada kemungkinan besar Gaban layak untuk ajar Luffy ke tahap Haki yang tertinggi supaya Luffy kali ini mampu atasi kemampuan yang ada pada Gorosei. Sebab kalau kita perasan ada beberapa momen dalam One Piece yang masih belum dijelaskan kepada kita misteri dari mana datangnya perkara itu, kekuatan itu, dan hal ini terjadi apabila fighter-fighter yang kuat ini muncul. Mereka yang pertama adalah Gold di Roger, seterusnya Figarland Shanks, dan seterusnya adalah Monkey di Dragon. Kita dapat melihat di Lockdown ketika Luffy hampir-hampir dipancung kepalanya oleh Buggy. Satu panahan petir telah menyambar lantas menyelamatkan Luffy, dan satu deruan angin kencang telah bertiup sehingga menyelamatkan keseluruhan Mugiwara Pirates, sehingga menyelamatkan mereka bukan sahaja dari incaran Marine di Lockdown, bahkan incaran Buggy yang bekerja sama dengan Alvida pada ketika itu. Dari fenomena ini banyak penteori yang berpendapat bahawa Monkey D. Dragon berkemungkinan memiliki kemampuan untuk mengawal cuaca, ataupun Monkey D. Dragon memakan semacam Devil Fruit Mythical Zoan yang mana haiwan mythical itu lazimnya mampu mengawal cuaca, umpama seperti Kaido yang mampu menghasilkan awan sehingga mampu mengangkat bahkan bukan dirinya sahaja, malah seluruh pulau Onigashima. Selain itu, dia juga
juga mampu menghasilkan angin berbilah tajam dan juga petir. Disebabkan inilah ramai penteori yang mempercayai bahawa seperti mana Kaido yang mampu mengawal elemen alami ini dengan kemampuan haiwan mythicalnya, begitu jugalah Monkey D. Dragon. Namun, what if sekiranya benarlah fenomena perubahan cuaca di Lockdown pada ketika itu berpunca daripada Monkey D. Dragon? Jadi persoalannya, bagaimana kalau kemampuan itu bukannya datang dari sebuah keunikan Devil Fruit, malah ia berpunca daripada kemampuan dahsyat Hau Shokuhaki yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon? Dan hal ini tidaklah pelik sebenarnya, kerana kita dapat melihat pun sebelum ini apabila seorang lagi fighter handalan dalam One Piece ini dikunjungi, iaitu Shanks yang dikunjungi Dracula Mihawk, kita dapat melihat cuaca pada ketika itu mendung, kerana mungkin pada ketika itu Shanks tidak berada dalam mood yang baik disebabkan sesuatu yang masih belum kita ketahui. Namun setelah Mihawk berterus terang dengan memberitahu bahawa tujuan kedatangannya untuk menceritakan soal Luffy, serta-merta cuaca menjadi berubah. Namun hal ini mungkin ada dari kalangan kita merasakan yang ianya belum cukup kukuh untuk defend point Monkey D. Dragon yang mampu mendatangkan petir tadi. Jadi bagaimana pula kalau kita katakan satu lagi fighter handalan dalam One Piece, iaitu The Pirate King himself, ketika momen dia berhadapan dengan puluhan armada Shiki dalam peperangan yang dikenali sebagai At War. Di sini kita dapat melihat wajah confident milik Roger yang menunjukkan bahawa dia mampu untuk tenggelamkan kapal-kapal armada Shiki tersebut. Bahkan bukan sekadar riak wajahnya sahaja, dari kata-katanya juga kita telah mendapat kepastian bahawa Roger tersangat-sangat yakin bahawa bahkan dengan puluhan armada kapal Shiki pun langsung tidak mampu untuk menjejaskan dirinya sendiri, apatah lagi kapal dan anak kapalnya. Sedangkan pada ketika itu kita dapat melihat bagi merayu-rayu untuk supaya Roger menerima tawaran daripada Shiki agar mereka semua terselamat. Awalnya kita pernah mendengar bahawa terdapat teori bahawa ribut dan tsunami yang berlaku ketika peperangan At War itu berpunca daripada telur yang berada dalam kapal Roger, kerana menurut penteori bahawa telur yang berada dalam kapal Roger itu adalah Uranus. Namun sekarang dengan pendedahan Mother Flame, kita mungkin sudah yakin bahawa Uranus berkemungkinan berada dalam genggaman Im-sama dan Mother Flame pula adalah penjananya. Jadi dari manakah datangnya ombak gergasi yang telah menghancurkan keseluruhan armada Shiki sehingga tertanam steering kapal di kepala Shiki itu? Yes, mungkin jawapannya adalah seperti mana Shanks dan Monkey D. Dragon tadi. Ombak besar yang terhasil ketika peperangan At War itu bukanlah kebetulan, bukanlah disebabkan luck Roger, bahkan kerana penguasaan haki Roger lah yang membuatkan ombak besar itu terhasil dari pengawalan cuaca yang ada pada Roger menerusi kemampuan hakinya. Sebelum aku mengupas lanjut soal ini, jom kita tengok soal Devil Fruit balik. Sebelum time skip, kita dapat banyak pendedahan soal Devil Fruit ini, sehinggalah setelah time skip kita didedahkan dengan kemampuan awakeningnya pula. Namun bertepatan dengan apa yang Kizaru nyatakan ketika peperangan keramat dan bersejarah One Piece, iaitu Marineford, kita jadi tahu bahawa Devil Fruit Mythical Zoan lah yang terpaling rare sekali. Jadi setelah itu kita dapat melihat satu persatu Mythical Zoan ini diperkenalkan dan memberikan masalah kepada Luffy, khususnya Devil Fruit Kaido. Jadi seperti mana Devil Fruit Mythical Zoan, begitu jugalah dengan Hau Shokuhaki. Dalam chapter 519, setelah Luffy melampiaskan Hau Shokuhakinya ketika di dalam gelanggang bertarung menentang Boa Sandersonia dan Boa Marigold, perempuan di sini mengatakan bahawa Hau Shokuhaki adalah hanya milik mereka-mereka yang terpilih dan hanya terwujud satu dalam sejuta jiwa. Di sini juga menunjukkan tahap rare-nya Hau Shokuhaki. Seterusnya dalam chapter 782, ketika pertembungan antara Luffy menentang Doflamingo yang terhasilnya percikan aura Hau Shokuhaki, Trebol menjadi teringat peristiwa silam tentang Doflamingo dan mengatakan bahawa Doflamingo memiliki tanda bahawa dia memiliki sebuah kualiti seorang raja yang dipilih oleh langit. Kita mengetahui pengertian Hau Shokuhaki adalah seseorang yang memiliki will yang terlalu kuat, membuatkan mereka-mereka yang memiliki will yang lemah submit dan akhirnya rebah. Jadi bagaimana sekiranya will yang kuat yang dikenali sebagai Hau Shokuhaki ini bukan sekadar mampu menundukkan manusia, bukan sekadar mampu menundukkan haiwan, bahkan alam ini sendiri. Dan bagaimana kalau kualiti seorang raja yang dimaksudkan Trebol tadi sebenarnya boleh pergi lebih jauh dan mendalam maknanya, iaitu seseorang yang begitu sekali prominent dalam penggunaan Hau Shokuhaki ini bukan sekadar mampu mempamerkan kemampuan rajanya dalam menakluk manusia, binatang, bahkan mampu untuk menakluk alam. Shanks, Roger,
dragon, bukan sekadar menjadi one in a million, bukan sekadar memiliki supreme haki, bahkan memiliki quality of a king that could influence the nature. Jadi kalaulah pemahaman haus syukur haki itu seluas ini, maka aku merasakan mungkin kemampuan haus syukur haki yang pernah dipamerkan oleh Oda kepada kita belum lagi sempurna, dan masih akan ada banyak lagi pendedahan demi pendedahan berkenaan tahap-tahap yang ada dalam haus syukur haki ini, seperti mana yang kita boleh melihat gaban dalam chapter terbaru ini, yang bahkan mampu untuk defy, menafikan kemampuan regenerasi yang ada pada Holy Knight Saint Shepard Sommers. Jadi untuk ini, individu yang sangat layak untuk mengajarkan Luffy keseluruhan lapisan demi lapisan dalam haus syukur haki ini adalah tidak lain dan tidak bukan orangnya adalah Skopper Gaban. Kalau dahulunya Luffy mendapat pendidikan berkenaan pengenalan awal 3 jenis haki, namun seperti PhD, kali ini Luffy lebih khusus, lebih takhasus diajarkan Gaban berkenaan satu teknik haki ini sahaja, haus syukur haki pada tahap di Almighty Haki. So guys, what do you think untuk video kali ini? Please leave your thought regarding this video. And gang, before I end, sedikit renungan. Kadang-kadang kita bertangguh bukan sebab kita malas, tapi sebab kita tak tahu dari mana nak mula. Banyak sangat task yang bersimpul dalam kepala sampai tak tahu macam mana nak mula, dan disebabkan terlalu lama berfikir menyebabkan kita mula mencari sesuatu hal yang lain untuk mengisi masa kita, yang mana hal itu langsung tiada nilai produktif dan tidak yakin pada diri juga adalah punca kepada penangguhan. The fear of failure, takutkan kegagalan. Nanti kalau buat, apa orang kata? Nanti kalau buat tak jadi macam mana? Nanti kalau buat kena gelak pula. Ada pepatah bijak mengatakan, if we fear for the future, how can we live today? Kita takut untuk gagal, sedangkan berapa ramai orang yang berjaya setelah mencipta ratusan kegagalan dalam hidup dia, akhirnya dia menempa kejayaan. Kita takutkan apa orang nak kata, sedangkan orang langsung tak kisah hidup kita. Ada orang fikir pasal keluarga kita, ada orang fikir pasal masalah kita, ada orang fikir pasal hutang-hutang kita. Setiap hujung bulan kusut, mana satu nak bayar, guna apa nak bayar, dari siapa lagi nak pinjam, dari siapa lagi nak minta tolong. Ini ada orang fikirkan untuk kita. Jadi kisah pula, kenapa sibuk nak endahkan apa orang kata, sebaliknya sibuklah fikir apa Allah akan kata, fikir apa Nabi akan kata. Kalau kita gagal menjadi seorang yang berguna untuk keluarga, gagal untuk provide kepada keluarga kita, Allah dah bagi segala-galanya kepada kita, tapi orang pula yang langsung tak pernah bagi apa-apa kepada kita, yang kita peduli, yang kita risau, susah hati dengan apa yang orang nak kata. Think about it my brother, we can do this. Pecahkan tugasan yang besar jadi kecil, tulis to-do list harian, matikan gangguan, reward diri sendiri kecil-kecilan di setiap task yang kita berjaya siapkan. Jangan tunggu mood orang berjaya buat kerja walaupun tak rasa diri dia nak buat kerja tu pada hari tu. Tindakan mencipta motivasi, bukan tunggu motivasi baru nak bertindak. Let's do this my brother, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah tiada henti, kami setia mengikuti.